Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nurul Al-Quran. Jadi di Musalla Abraham Garden kita baru saja menganjurkan majlis Nurul Quran dengan bermula pukul 6 tadi. Kita ada ceramah dan juga kita ada iftar perdana bersama penduduk Abraham Garden ini. Dan Alhamdulillah ramai datang dan agak meriah. Dan saya berterima kasih kepada IJK Surau yang betul-betul lumas untuk menjayakan program ni, dan juga pada penduduk semua AVM semua kerana sama-sama bekerjasama untuk memberikan sambutan yang meriah kepada Majlis Nurul Quran tahun ini. Semoga Allah memberkati usaha kita dan merahmati kita di bulan Ramadan ini. Semoga terus sihat dan terus beribadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita Mas Surau ni kita ada sambut nuzul Quran nuzul Quran. So, ataupun syukur Alhamdulillah dengan nikmatnya kita dapat bersama-sama dengan rakan lain hari ini. So kepada anda semua, selamat berpuasa. Teruskan dengan anda punya iktibar. Saya Faiz selaku Bendahari Surau Abraham Garden. Dengan ini merayu kepada para penduduk Abraham Garden untuk menginfak sebahagian daripada pendapatan kita ke tabung Abraham Garden, iaitu tabung Ihya Ramadan, yang mana pihak surau telah menyasarkan kutipan sebanyak RM18,000 pada tahun ini. Dan Alhamdulillah kutipan setakat ini telah mencapai RM10,000, dan diharapkan semua jiran-jiran menyumbang, terutamanya di malam 10 malam terakhir Ramadan. Semoga apa yang kita infakkan ini diterima dan diridai oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga